Assalamualaikum dan salam sejahtera YB. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Bersama saya kini ialah yang berhormat Datuk Seri Haji Jalaluddin bin Haji Alias, Exco Kanan Kerajaan Negeri Sembilan merangkap Ahli Parlimen Jelebu. YB, apakah pandangan YB terhadap penganjuran Hari Anugerah Cemerlang 2025 ini? Pandangan saya, penganjur petang ni bagus, meriah, dan ini adalah merupakan satu majlis untuk memberikan penghargaan kepada pelajar-pelajar cemerlang dan bagi semangat kepada pelajar-pelajar lain untuk terus cemerlang. Yang penting bagi kita dan bagi saya ialah supaya majlis ini dijadikan sebagai majlis yang meraihkan semua pihak, ibu bapa, guru, pelajar, dan juga yang penting sekali adalah untuk lihat tiap-tiap tahun anak-anak dan pelajar di sekolah ini mesti terus cemerlang dan lebih baik berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Okay. Apakah pesanan YB kepada murid-murid yang menerima anugerah pada hari ini? Tadi saya dah pesan dah. Saya dah bagi tahu semua pelajar-pelajar yang cemerlang ini mesti terus kerja kuat, belajar rajin-rajin, dan jangan lupa minta doa daripada ibu dan juga ayah, daripada mak dengan bapa supaya perjalanan kehidupan kita mendapat rahmat Allah SWT. Minta mak dan ayah doakan kita, usaha mesti kuat, jangan pernah putus asa di dalam mencipta kejayaan masa depan. Lagi ada. Apakah harapan YB terhadap warga sekolah pada masa akan datang? Maju dan terus maju. Terima kasih YB atas kata-kata dan sokongan yang diberikan. Semoga nasihat YB menjadi inspirasi kepada seluruh warga sekolah. Okey. Skep TV, lensa ilmu suara sekolah. Okey.